buat berbeza sikit. Kita bawa para finalis kita ke lokasi luar atau lebih tepat lagi ke Pulau Ubin. Ya, dan awal tadi anda telah pun lihat perjalanan kami ke sini. Kesian para peserta kita. Semenjak mereka sampai tak diberi peluang langsung untuk berehat. Terus ke sesi latihan dan juga aktiviti-aktiviti yang telah dirancang untuk hari pertama ni. Sebab banyak sangat yang harus dan ingin dilakukan. Dan sesi pertama yang mereka hadiri ialah tentang motivasi. Jadi apakah kaitannya di antara motivasi dan nyanyian? Personaliti yang akan berkongsi tentang nyanyian dan motivasi ialah Ghani Karim. Beliau merupakan artis yang telah banyak membuat persembahan di dalam dan luar negara. Dengan bakat menyanyi, menari dan membuat persembahan yang bertenaga di atas pentas, Ghani lah yang akan bersama peserta kita untuk berkongsi tentang teknik menguasai pentas, berfikiran positif dan cara untuk menghadapi pertandingan ini. Ghani rasa pada saat ini tiap-tiap peserta tu merasa keraguan pada diri mereka sendiri atau bakat mereka sendiri. Saya rasa kalau nak menyanyi mesti ada motivasi, iaitu datang dari diri sendiri. Banyak lain-lain daripada Abang Ghani Karim. Dia berkata bahawa kalau apa-apa benda buruk yang terjadi di atas stage, kita harus turn it to something positive. Penghayatan dalam masa itu. Kalau kita buat salah pun, kita tak patut tunjukkan kepada para penonton yang kita buat salah. He's a true entertainer. Dia bukan saja menyanyi, setakat menyanyi, tapi dia menghayati setiap seni kata yang dia lafazkan. Soalnya ialah macam mana mereka boleh mengubah fikiran mereka untuk menggunakan perasaan ini bukan secara negatif tetapi menukarnya menjadi positif dengan perasaan keyakinan. Kehadiran Ghani Karim telah dapat memberikan perangsang dan semangat baru kepada para peserta kita untuk menghadapi saingan yang begitu sengit dan pelbagai cabaran di peringkat akhir nanti. Kita boleh praktis, kita boleh cuba memperbaiki cara nyanyian kita, tapi at the end of the day, apa yang penting ialah keyakinan. Lebih mempercayakan diri mereka sendiri. Para peserta kita juga berpeluang untuk menikmati aktiviti luar yang terdiri daripada kayak. Selain menghilangkan rasa stres mereka, ia juga dapat memberikan keyakinan sambil mengetahui tentang kerjasama dan semangat kesukanan. Aku tengah boleh tak? Tak tenggelam lah. Udah, Niti dah ke belum? Fauzi, kita praktis dulu Aku macam nervous sikit. Praktis. Daripada tadi main praktis kat darat je, bila nak ke laut? Apa benda ni? Sabarlah. Aku tahu dah kau tahu swim. Kanan tarik belakang. Ya. Kiri tarik belakang. Oh ya. Senang kan? Okey, go. Okey dah. Okey. Woo! Mau challenge apa? Mau apa? Para peserta bukan berkaya untuk riadah saja, tapi mereka sempat berlumba dengan kami bertiga. Pengalaman yang amat melucukan. Kita race dengan orang. Kita menang 2 kali. Suka berkaya, nak kaya lagi. Sebelum ni tak suka, tapi sekarang dah suka. Mau race lagi ke apa? Begitu banyak yang perlu dilalui oleh peserta Anugerah 2011 untuk mengikutinya. Anda boleh ke Facebook, typekan saja Anugerah Suria ataupun lungsuri sinemsn.com/anugerah. Setelah melalui sesi kaya dan juga sesi motivasi, kini tiba masanya untuk peserta Anugerah 2011 menjalani persiapan peringkat akhir. Persiapan yang pertama ialah sesi koreografi bersama koreografer tetap Anugerah, Eddie. Let's check it out. Hello. Apa khabar? Selamat datang ke Lestian Resort. Hari ini kita ada latihan menari. Okey, sebelum tu kita mesti buat warm up. Okey, jom.
pesan ialah selalu kasih 100%, jangan malas. Berikan penghayatan dalam lagu rancak atau lagu sedih. Penghayatan tu important. Rayu dapat macam lebih tips macam mana untuk melegakan otot-otot dan sendi-sendi badan Rayu. Rayu rasa Rayu harus lebih confident dan menari like there's no tomorrow. Banyak sekali tips yang Abang Eddie berikan. Salah satunya ialah banyakkan ketenangan dalam menari. Kita harus banyak sekali berlatih dan terus berlatih. Itu pasal kita ada this bootcamp. Setelah sesi koreografi, para peserta kita juga melalui sharing session atau sesi di mana mereka berkongsi pandangan, perasaan dan apa yang mereka fikirkan tentang pertandingan yang akan mereka hadapi. Berkongsi emosi dan fikiran yang begitu peribadi ini akan membuat mereka bertiga lebih rapat dan lebih bersedia untuk mengharungi peringkat akhir. Yeay! Cabaran pertama untuk mereka adalah satu kelainan, keunikan di atas pentas untuk rancangan final ini. Dia akan berbeza dengan rancangan anugerah-anugerah yang lepas. Tiap-tiap finalis ni ada kekuatan masing-masing. Saya harap mereka akan bekerja keras dan melakukan dengan sebaiknya. Tiga finalis anugerah dengan pelbagai gaya dan juga personality. Sekarang ni apa kata kita kenali salah seorang dari finalis kita, seorang jururawat yang berbakat menyanyi, Shikin. Shikin, anda berjaya ke pusingan Anugerah 2011. Shikin begitu rasa terperanjat sebab 2 bulan lamanya Shikin berada di perjuangan anugerah ini dan alhamdulillah Shikin dapat ke peringkat akhir. Shikin telah menyanyi lagu rancak Tak Menjadi. Inspirasi Shikin buat masa sekarang ni ialah Baby Sulastri kerana beliau berani untuk melakukan persembahan yang begitu meletup pada peringkat separuh akhir. Beliaulah yang telah memberi saya banyak perangsang. Selain Baby Sulastri, siapa agaknya orang terdekat yang memberikan sokongan kepada Shikin? Sokongan mereka begitu mendalam sekali, tidak terkata apa yang mereka telah lakukan untuk Shikin, dari membeli baju, memberi masa untuk Shikin berlatih di rumah dan juga memberi ruang untuk Shikin menyebarkan sayap Shikin di pentas anugerah. Kenangan paling manis yang Shikin tidak akan lupakan bila setiap persembahan tu, lepas tu ada result show kan, Shikin marah ke peringkat seterusnya. Di episod keputusan yang lalu, Shikin terpaksa menunggu lebih lama untuk keputusannya ke peringkat akhir, melingakkan lagi debarannya. Akan ketahui keputusan anda selepas persembahan artis undangan kita pada malam ini. Pengalaman tu amat manis sebab Fauzi selalu announce nama Shikin yang paling suspend. Macam di peringkat separuh akhir itu hari, Fauzi announce nama saya bila Syed Azmi keluar perform. Jadi begitu suspend sekali. Apakah pandangan teman finalis yang lain tentang Shikin? Gambaran Rayu terhadap Shikin. Shikin adalah seorang yang rasa dan dia suka membuat benda yang mencabar. Selepas 1 hari di bootcamp ni, Shikin rasakan yang Shikin rasa genting sekali sebab kena lari sini, kena lari sana. Tapi gerik, fun, tak sabar lagi apa agaknya yang kami akan lakukan pada hari kedua dan hari ketiga nanti. Penat tu malam nanti boleh tidur lah. Aktiviti yang paling menarik bagi Shikin ialah sesi motivasi bersama Abang Gani Karim. Insting. Itu paling penting. Kita mesti ikut. Kerana kata-kata beliau begitu memberangsang dan membuat Shikin terfikir akan apa yang Shikin akan lakukan selepas anugerah akan berakhir nanti. Best. Perasaan seronok dan fun kerana ini adalah bootcamp pertama yang pernah Rayu hadiri. Tadi pada petang tadi kan kami semua harus membuat satu aktiviti iaitu kayaking. Yang paling Rayu tidak boleh lupa ialah apabila bot tu terbalik. Bot terbalik tu tak apa. Bot tu terantur pula kat kepala. Itulah satu-satunya hadiah yang Rayu dapat kerana menghadiri bootcamp ni. Jadi itu tak boleh lupalah masa sakit ni kepala. Perasaan Lina selepas Lina menjalani hari pertama of bootcamp, penat
Tetapi ini adalah experience yang Lina tak akan dapat dalam di luar. Kegiatan menarik yang Lina buat pada hari ini ialah kayaking dengan Kak Shirin dan Kak Arahayu. Kerana sudah lama Lina tak kayaking dan Lina dapat kayak hari ini. Insiden yang Lina tidak dapat lupakan untuk hari ini ialah sewaktu kita capsize apabila kayaking. Satu-satu tidak dapat naik atas boat, tetapi Lina had fun untuk hari ini. Jadi kita jumpa besok pagi.